Pernah Untuk orang yang datang baru dalam kat channel keadaan ni, jangan susah, lupa ambil tekan barang button dan hilangkan subscribe, diri macam tu je. bell. Bukan sikit, banyak. Baru ni Azhar Azmi, ternama yang abang pernah ditipu, tetapi juga artis abang mention nama dia sekarang. Mungkin orang kata alah ni nak tumpang glamour lah apa kan, tapi bukan kita nak tumpang glamour. Bila kita tengok dia keluar, dan yelah kalau kita cakap nama dia sekarang pun orang mungkin akan kenal, sebab nama dia tengah naik, nama dia tengah panas sekarang ni kan. Even baru-baru ni pun Dato' Alif tengah tolong dia. Apa nampak, sebab dia before this pernah menipu, pernah datang dalam keadaan susah, ambil barang dan hilangkan diri macam tu je. Bukan sikit, banyak. Baru ni Azhar Azmi. Betul ke ni bang? Mengenai dakwaan ini, sebab saya takut juga, sebab sekarang ni yelah kita tahu Azhar Azmi dalam keadaan susah. Kalau abang tipu, mungkin benda ni akan jadi jatuh fitnah. Tapi this is social media, orang boleh tengok. Before this memang dekat zaman-zaman muka buku dulu, memang kita memang banyak dia live apa semua, kita panggil dia datang, end up tiba-tiba bila kita bagi barang lebih 15,000 lah barang yang abang bagi dekat dia, dan kita try to contact apa semua, dan dia mendiamkan diri, hilang macam tu je. Abang ada tak usaha untuk dapatkan Azhar Azmi ni bang? Kita dah contact dia banyak kali, telefon, berhubung, pihak manager abang pun cuba untuk dapatkan pergi tempat dia, tapi itulah, mungkin kita tak tahu apa masalah dia. Dia pun tak nak selesaikan dengan pihak kita juga. Jadi bila nama dia sekarang tengah keluar apa semua lah, abang pun dengan keadaan sekarang apa semua, kita pun susah. Jadi kita tahu yang kita terpaksa mention jugalah nama dia untuk dia clarify, sebab hutang is hutang. Dalam masa sama, kalau abang tak halalkan, dia pun orang kata tak lepas lah. Dakwaan ini sebenarnya saya boleh dikatakan kalau ia tak benar, berat bang, sebab dia jadi macam satu fitnah ataupun tomahan. Abang bila keluarkan kenyataan sedemikian, saya pasti bang, mungkin ada yang di luar sana yang makan tertanya-tanya, adakah benar benda perkara ni bang. Jadi apa yang abang boleh mengesahkan supaya ia ni bukan sekadar rekaan semata-mata, sekadar untuk macam abang cakap, untuk meraih simpati ataupun tumpang glamour lah macam mana. Kalau abang menipu, abang sanggup disaman oleh pihak Azhar Azmi. So pihak Azhar pun kenal dengan abang, kenal dengan pihak company abang, Jamu Mall sendiri. Ada apa-apa isu, mungkin kita boleh berbincang. Tapi jangan menghilang macam ni je. Kita memang ada bukti-bukti yang menyatakan kita memang ada bagi dia barang, kita ada bantu dia untuk live, kita ada bantu dia before this, tapi dia sendiri yang hilangkan diri. Jadi kalau abang menipu, memang abang sanggup disaman oleh pihak Azhar Azmi. Tahun bila ni bang, kalau abang boleh jelaskan sikit yang dia berurusan bersama dengan pihak abang sendiri? Mungkin dalam 5 ke 6 tahun lepas. Waktu tu sebelum dia berhijab lagi. Kenapa baru sekarang bang abang suarakan benda ni bang? Adakah sebab sekarang ni nama dia disebut-sebut di media sosial, jadi menyebabkan abang rasa ini adalah masa yang tepat untuk abang meluahkan yang sebenarnya abang dah lama simpan? Dalam macam hari, kalau Azhar ada Untuk kontak korang yang nama sukakan lagi video ni, abang, jangan lupa mungkin tekan Azhar button dia dapat like, mesej daripada pihak manager apa semua. subscribe, Tapi bila orang kata kita tengok nama dia tengah digembar-gemburkan dekat social media, satu je abang macam